Okey tak baby? Terkena awak pula. Okay guys, Assalamualaikum semua. Guys, seperti yang korang nampak, aku sebenarnya nak buat untuk KRZ. Tapi kebetulan malam semalam dapat job untuk projek restore LC 5 speed. Dan sekarang ni, apa-apa pun, sebenarnya sekarang ni dalam proses nak cuci dia punya body lah apa semua. Cuma aku nak korang rolek balik, tengok video daripada awal proses aku lerai motor ni geng. So proses lerai biasalah. First sebenarnya motor ni dalam keadaan kotor. So bila dah aku hantar car wash, pergi cuci, kemudian supaya orang kata tak adalah kotor sangat bila aku nak buat kerja kan. So apa yang kau nampak ni dalam proses nak buka cover set lah apa semua, ekor belakang lah, dia punya mudguard depan, kepala. So korang tengoklah video ni sampai habis, okey? Okay, korang dah tengok kan proses dah lerai dan airnya jadilah sebiji, seketul. Alamak. Oh, kemat. Okay, jadilah orang kata lerai togel macam ni, tinggal enjin, tinggal handle apa semua, body apa semua. So sebenarnya sekarang ni proses nak cuci lah orang kata kan. So ini ibarat memang style aku punya bekerja. First aku cuci luar, hantar car wash. Kedua, yang bahagian part-part dalam yang degil-degil ni aku sendiri yang cuci. Orang kata proses ni memang cara aku bekerja lah untuk motor restore. Dan dalam masa sama juga aku tengok body dia ni, alhamdulillah body dia ni cantik lagi. Tak ada part-part orang kata patah ke, bracket patah ke apa benda, body dia semua cun. So apa yang kau nampak kat sini sebenarnya plan dia aku nak turun enjin dia ni. Tapi aku nak tengok dulu, aku try cuci semampu aku boleh cuci. Kalau contoh enjin dia ni tak boleh sebersihnya ataupun celah-celah tu susah, aku akan turun enjin ni. Macam mana nak cakap memang sebenarnya nak kena turun enjin lah sebenarnya. Cuma yang ni untuk proses, untuk mempercepatkan proses saja. So banyak stage proses pencucian. Macam tu lah senang cerita kan. Apa-apa pun korang layan lah video ni, okay? Layan timelapse.
Okay guys, yang ni kita dah cuci. Bersih lah orang kata kan. Biasa enjin kita tak sentuh, kita restore untuk bahagian body. Body kita repaint. Repaint mana yang kena karat-karat tu kita cat. Tapi main point aku selalu membran yang penting, yang nak part yang paling kilat sini. Daripada sat sini ke bawah. So part-part sini memang kena kilat sebab baru boleh menampakkan cantiknya motor tu. So untuk part-part lain tu kilat-kilat sikit tu biasalah orang kata. Tapi kalau nak kilat penuh apa semua, aku sarankan powder coat lah. Macam ni, tetapi kita nak cut cost dekat amount yang besar dekat sini body. So kita boleh beli part-part lain lah, seperti barang-barang cover set lah macam tu kan. Tengok bila kita dah cuci kan baru kita akan nampak. So macam sini dah bersih, tapi bila sini part-part ni masih ada. Macam tu lah, ada peringkat-peringkat cuci dia. So dan aku ada cakap dengan owner, kalau nak restore dengan saya ni boleh, tak ada masalah. Tapi untuk part-part lama mana yang awak tak nak pakai tu, saya minta sangat awak ambil. Macam tu, saya tak boleh nak simpan. So untuk part-part cover set dia, inner dia, mana part aku suruh memang aku akan asingkan dan owner datang ambil. Macam tu. So macam tu lah proses-proses untuk restore dekat aku. Dan dalam masa sama juga aku dah nak start pasang lah KRZ. Untuk nak start pasang KRZ. So bila aku nak start pasang dia punya fork, tiba-tiba kau boleh tengok dalam video ni, aduh batang fork dia, aku cakap asal batang fork ni macam ada something kan. Rupanya batang fork dia bengkok. So aku terpaksa order batang fork and then aku parking tepi dulu. Dan aku start proses untuk customer yang lain. Yang ni projek ni biasalah kita teringin kata nak comeback balik ke AZ kan. So sabar-sabar, okay? Okay guys, tengok ni body dia. Oh, body kita dah repaint, dah cun-cun cantik molek. So engine dia pun kita dah turun and then naik balik. Biasalah man. So kita usahakan semampu kita macam tu. Mantap. So dan dalam masa sama juga ni wire mana part kita ni bersihkan, kita usahakan untuk bersihkan. Alamak, mungkin esok ni kot ni ada part tak kena cucian dia. Biasalah bila dia basah kan kita tak nampak sangat. Bila dah kering ni kita nampak. So mantap. Dan untuk barang-barang lama dia dah owner motor ni dah ambil dah. Tinggal barang-barang dia sikit dah. So untuk motor ni dah boleh lah start untuk buat pembelian seperti soket-soket convert, soket-soket ni, dan boleh beli full inner ori HLY, cover set dan part-part kecil-kecil yang lain lah. Kalau boleh aku nak mempercepatkan proses ni lah, restore ni kan. Sebab aku nak start KRZ ni. KRZ ni dah lama sangat aku sidai projek KRZ ni. Yang ni dia punya frame belakang. So yang ni swing arm belakang. Kemudian yang ni barang-barang kita celup, turun. Aduh. Okey tak baby? Terkena awak pula. Sorry baby. So yang ni untuk barang-barang dia. Dalam ni barang-barang powder coat. Untuk part-part kecil lah orang kata. Memang orang kata kita bagi tema full black. Memang mana part besi kalau boleh aku semua nak powder. Sebab bila kita main kat powder ni, kualiti dan ketahanan dia memang guarantee lah orang kata kan. Boleh pakai lama lah orang kata untuk daripada segi ketahanan dia. Macam tu lah. So untuk proses pemasangan tu, cuma proses pemasangan ni ambil masa sikit lah. Sebab yelah, yang ni job ni kita nak mempercepatkan proses. Dan yang ni ni kita santai-santai. Sebab motor-motor rare-rare ni kita kena chill-chill buat. Motor ni dah settle dah sebenarnya. Motor ni dah settle. Sepatutnya owner tinggal nak ambil je orang ni. Ni yang aku ada ambil dekat Temerloh hari tu. Motor ni masalah tepet dan masalah dia buat spek 63 tapi bukan full spek. Throttle body tak ngam, cam tak ngam, rocker arm dia punya skru tepet rosak apa pun macam-macam lah orang kata tak ngam dengan spek dia. Sebab dia kata kelajuan baru pergi berapa je bang. So yang ni aku dah bagi dia full spek.
Cuma apa ni lah, touch up mana yang kita boleh touch up. Alhamdulillah. Cuma spoket dia ni, dia letak 15 berapa lah, 15 lupa lah aku. Tapi bagi aku dia punya hujung ni dia kendur sikit. So tak keluar horsepower yang daripada sebelum-sebelum ni. Horsepower Y15 ni dapat 27. Dia ada dua exhaust, true pressure dengan back pressure. 27 point nak dekat 28 lah kalau yang true pressure. Kalau untuk back pressure 27 point berapa belas lah macam tu kan. Rendah sedikit je, tak ada beza banyak orang kata kan. Cuma beza dekat angka belakang je. HP dia tak sama. So membezakan dua exhaust tu. Sebenarnya Dyno ni pun main peranan daripada segi spoket kita. Sebab dulu aku pernah dapat 63 head 2023, head 1922. Untuk Y15 aku boleh dapat horsepower 29 dengan 28. Macam tu. Kenapa aku boleh dapat horsepower tu? Sebabkan daripada segi spoket lah. Orang kata main peranan kat 14 depan apa semua kan. So benda tu main peranan. Tapi bila kau dah letak 15 depan, so dia jatuh sedikit graf. Macam tu lah orang kata. Sebenarnya dia punya resepi kat motor ni pun aku dah rindi dekat motor-motor customer sebelum ni. Yang dapat 29 HP, 28 HP macam tu lah. So itu je lah yang aku boleh share dengan korang untuk motor-motor customer yang ada kat aku. Motor ni minggu depan dia akan keluar. Motor ni kita usahakan minggu depan siap. Motor ni dalam masa sama aku nak proses jugalah motor ni. Sebab aku tunggu batang fork ni sebenarnya. Macam tu. So mana aku boleh berdirikan, aku dirikan. Mana aku boleh tak engine ke apa benda, mana swing arm ke benda, aku boleh pacakkan macam tu kan. Bagi nampak rupa dulu kan. Sebab nak buat ni kena ambil masa sikit lah. Aku harap korang enjoy dengan video aku, okay? Okay guys, wiring dah pasang, semua dah pasang. Cuma macam ni. Dalam tu aku ada sumbat. Waktu cuci-cuci, keluarkan, masuk carburetor apa semua, dah boleh start bahagian dalam pasang lah. So mantap. Sebelum aku nak tutup video aku ni, aku nak cakap dengan korang. Sebenarnya kan aku nak standardkan balik. MVX ni, maksudnya daripada segi spek lah. So spek yang ni adalah jack 1, crankshaft static, crankshaft kapak, bebas vibrate. Kedua blok 63 UMA. Head ni aku tak sempat nak pasang lagi. Yang ni head 20-23. Ini aku tak sempat nak masuk, dah siap potting apa semua. Kemudian apa ni, exhaust HPSP 32. Dan bahagian puli apa semua aku bagi sekali lah. Mana korang MVX nak up spec kalau benda, sebenarnya aku nak swap. Maksudnya barang standard korang tu swap dengan aku, dengan korang tambah dalam 500 lah. Itu kalau swap barang. Tapi kalau contoh korang nak macam mana nak cakap, maksudnya kalau korang nak siap pasang boleh, tapi korang kena tambah dalam 1,300 macam tu lah, siap dyno. Cuma korang kena beli ECU sendiri. Macam tu. So untuk daripada segi cam ke dial ke apa benda ke, memang yang tu korang serahkan dekat komen lah orang kata kan. Korang tinggal nanti bila tahu dah siap, korang tinggal luncur terus. Last untuk head standard potting ni, last aku try 170 untuk speed dia. Tapi ramai ada cakap sebenarnya 63 tu tak sesuai pakai head standard. Tapi kerana aku pakai head standard, aku ibarat bagi dia stress dekat enjin aku lah. Sebenarnya alhamdulillah masih bertahan. Sebenarnya boleh mengakibatkan rosak. Sebab tu aku ada standby head yang aku cakap ni. So head standard tu aku simpan, dan head 20-23 ni aku akan bagi sekali. Macam tu lah. So mana yang berminat boleh roger terus. Okay, tambah dalam 1,300. Itu kalau untuk siap pasang lah. Tapi kalau untuk untuk swap barang saja, korang tambah dalam 500 lah. Cuma aku nak swap dengan barang standard korang lah. Maksudnya dari segi puli standard, rear puli standard apa semua. So mana part-part racing yang ada kat aku ni, aku bagi kat korang. Macam tu. Okay. So aku rasa video aku sampai sini saja. Kita jumpa next video. Peace.